Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini saya nak berkongsi dengan anda bagaimana cara untuk merawat batu karang. Kat depan saya ni ialah pokok batang tebrau. Yang mana ada masalah batu karang, cari batang tebrau. Ya, batang tebrau sangat-sangat mudah untuk dijumpai dekat dalam-dalam semak mana pun. Batang dia ni, anda ambil batang dia sahaja, potong pendek-pendek macam ni. Ni boleh potong lagi 2 kali. Kemudian ketuk pakai ulu lesung tu dan sampai dia hancur, masukkan dalam periuk, basuh bersih-bersih, letak air 1 gelas dan rebuslah dengan api yang perlahan dan kemudian bagi minum orang yang ada masalah batu karang. Sekejap je batu karangnya beransur pulih. Memang sangat-sangat mujarab lah ni untuk masalah batu karang. Yang mana yang ada masalah batu karang, cari ubat sana sini tak jumpa penawar dia, cuba cari batang pokok tebrau. Sangat-sangat mujarab, insya-Allah. Ni untuk masalah batu karang yang dah teruk lah, boleh cari batang pokok tebrau ya. Memang sangat-sangat baik, insya-Allah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.